ada semangat lah untuk meneruskan perjuangan dalam usaha keberhasilan tersebut. Terima kasih banyak kepada agensi sutradara dan agensi swasta. Jadi hari ini telah mengadakan satu sidang media berkaitan dengan pertandingan Forum Remaja Madani Gala Pusingan Puan yang terutama dan Berlok Sarawak Peringkat Sarawak 2026. Sama-sama saya juga ada wakil daripada Astana yang menunjukkan komitmen bahawa Puan yang terutama itu akan hadir pada hari tersebut pada 29 Julai 2026 11.30 tahun. Jadi antara pengenalan saya perlukan pengenalan baru mengenai forum ini. Forum Madani ini merupakan program tahunan anjuran DPP sejak tahun 1989. Dinamakan semula sebagai Forum Remaja Madani pada tahun 2025 dengan menambah baik konsep pertandingan. Dan tujuan yang utama ini adalah untuk memperkasakan penggunaan bahasa kebangsaan melalui forum perbincangan dan perbicaraan berkualiti. Dan pada tahun ini, tahun 2026, dapat sambutan yang sangat menggalakkan apabila 50 pasukan yang telah bertanding dan 5 pasukan terbaik layak ke peringkat akhir. Dan Johan peringkat negeri akan mewakili Sarawak ke pertandingan Forum Remaja Madani peringkat kebangsaan 2026. Matlamat forum ini adalah untuk memupuk penggunaan bahasa Melayu yang betul dan besar. Yang keduanya untuk melahirkan pelajar yang yakin, berketerampilan dan mahir ucap. Yang ketiga adalah untuk memperkasakan peranan DPP dalam pembangunan bahasa dan pusat Melayu. Dan di sini pentingnya adalah kita nak melahirkan bakal pemimpin khususnya di negeri Sarawak ini dengan berani berhujah, dapat menyampaikan hujah dengan baik dan dengan kesantunan berbahasa. Dapat menyampaikan sesuatu isu itu dengan baik. Kita faham golongan muda ni orang kata semangat berkobar-kobar untuk memberikan suatu pandangan. Tapi melalui forum ni kita dapat membentuk bagaimana golongan muda yang berani menyampaikan pendapat tapi dengan adab dan sopan. Itu yang penting masalah utama. Jadi kita telah memiliki 5 pasukan. Kita bukan kan boleh. Bukan kita minta dan selama yang Allah. Jadi kita mengharapkan pada hari tersebut sokongan yang padu daripada media untuk hadir sama-sama bagi menyertai forum tersebut. Jadi saya buka insya-Allah. Kalau nak nama sekolah boleh saya nyatakan. Ya, 5 sekolah. Pertama ialah sekolah SMK Bintulu. Kedua, sekolah Menengah Pasar Agama Syekh Haji Osman Abdul Wahab Cik. Ketiga, SMK Methodist Sibu. Keempat, SMK Kubung Limbang. Jadi saya harap juga daripada pihak sekolah hadir sama-sama memberi sokongan pada hari tersebut. Dulu dan Syekh Osman yang tulis ibu Limbang Kabung SMK Kabung. Jadi kita harapkan kita akan jadi satu persaingan yang sihat pada golongan muda dan juga apabila mendapat sokongan media mereka lebih bersemangat. Terima kasih. Ada soalan? Kalau tiada soalan dengan rendah hati saya minta Bapak untuk sedikit boleh tayangkan Oscar.